Burj Khalifa ni bukan saja terkenal kerana ketinggiannya tetapi juga kerana keunikan reka bentuk dan teknologi yang diterapkan dalam pembinaannya. Kos pembinaan Burj Khalifa ni dianggarkan sekitar 1.5 bilion US dollar, iaitu bersamaan lebih kurang 5.5 bilion ringgit Malaysia jika mengikut kadar masa itulah. Jom kita lihat 7 fakta unik tentang Burj Khalifa ni. Pertama, Burj Khalifa diiktiraf sebagai bangunan tertinggi di dunia dengan ketinggian mencecah 828 meter. Struktur ni menempatkan sebanyak 163 tingkat yang boleh digunakan. Pembinaannya bermula pada tahun 2004 dan siap sepenuhnya pada tahun 2010, menjadikan ia simbol kemajuan pesat bandar Dubai dalam tempoh yang singkat. Kedua, inspirasi reka bentuk bangunan ni datang daripada bunga padang pasir yang dikenali sebagai Hymenocallis. Kelopak bunga tersebut yang tersusun secara simetri dijadikan asas konsep seni bina bangunan ni. Bentuk unit ni bukan saja menyalahkan keindahan, malah memberi kekuatan aerodinamik untuk mengurangkan kesan angin kencang di kawasan padang pasir. Ketiga, skala pembinaannya amat menakjubkan. Lebih kurang 330,000 meter padu konkrit dan 39,000 tan keluli bertelulang digunakan. Pada waktu puncak pembinaan, hampir 12,000 tenaga kerja terlibat setiap hari, menandakan betapa kompleks dan besarnya projek ini dijalankan. Keempat, sistem lift di Burj Khalifa antara yang terpantas di dunia. Liftnya mampu bergerak dengan kelajuan sekitar 10 meter sesaat, membawa pelawat dari aras bawah ke dek pemerhatian di tingkat 124 hanya dalam masa kurang daripada 1 minit. Kelima, pencahayaan Burj Khalifa menjadi satu lagi ciri unik. Sistem lampu LED yang dipasang di seluruh bangunan membolehkan ia bertukar warna dan menampilkan pelbagai corak visual. Keenam, dari puncak Burj Khalifa, seseorang boleh melihat sehingga sejauh 95 km pada hari yang cerah. Dengan jarak penglihatan sejauh tu, pelawat berpeluang menyaksikan panorama menakjubkan yang melangkaui sepadan Dubai hingga ke kawasan jiran Emirat Arab Bersatu. Akhir sekali, Burj Khalifa turut dilengkapi dengan sistem penyejukan yang sistematik. Air yang terkumpul daripada kondensasi pendingin hawa akan diketas semula dan digunakan untuk menyiram landscape serta pokok-pokok di sekitarnya. Sistem ni mencerminkan kepintaran kejuruteraan moden yang bukan saja menekankan kemewahan tapi juga kelestarian alam sekitar. Kesimpulannya, Burj Khalifa ni bukan sekadar bangunan tertinggi dunia tapi juga sebuah karya seni bina yang menggabungkan keindahan, kekuatan, teknologi moden dan kepedulian terhadap alam sekitar.